Peluang sama ada kita nak gunakan sebaiknya atau kita nak biarkan dia berlalu. Peluang itu datang setahun sekali, gunakanlah sebaik-baiknya. Hati Ramadan maksudnya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi selain itu kita juga menahan diri dari nafsu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah erti Ramadan bagi Ustazah? Bulan pengampunan. Arti Ramadan bagi saya ialah bukan sahaja menahan diri daripada makan minum, tetapi juga segala-galanya tentang berkaitan dengan sosial kita, perilaku kita, ibadah kita, melakukan ibadah di bulan Ramadan untuk menambahkan nanti pahala mencari keredaan kepada Allah SWT. Bagi saya, bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh keberkatan dan bulan yang penuh keampunan, bulan yang paling dinanti oleh umat Islam. Ramadan ini merupakan satu anugerah yang tak ternilai daripada Allah SWT kepada kita, khususnya umat Islam. Kerana pada bulan Ramadan ni banyak ganjaran-ganjaran dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi pada kita semua bersyukurlah kita pada tahun ini masih sempat menerima Ramadan. Erti Ramadan? Rakaman. Menahan diri daripada lapar dan dahaga lah. Nak tanya sikit boleh? Pergi nak makan ke? Tak boleh Ramadan ni. Oh, okey. Baik, tak boleh. Baru tak apa. Ramadan. Bagi umat Islam, dia kena puasa sebulan. Tapi kalau uzur, payahlah puasa. Setakat ni walaupun saya dah tua lah kot. Masih mencari lagi apa erti Ramadan. Saya masih tak jumpa lagi. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan dan menjadi peluang terbaik untuk kita muhasabah diri kita, perbaiki diri kita sendiri dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah SWT dan sesama manusia. Yang biasa orang dah jawab kan, Ramadan tahun lepas Kak Siti diujikan dengan 22 hari Kak Siti tak dapat melaksanakan puasa. Pengertian Ramadan Kak Siti tahun ni adalah amat bermakna sebab Allah membagi keizinan Sisi melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, insya-Allah. Pada bulan Ramadan kali ini rasa sangat seronok sebab tiga-tiga anak dapat sama-sama berbuka puasa petang-petang, dapat shopping sama-sama, sangat-sangat menyeronokkan. Inilah kali pertama selepas anak tamat belajar yang sulung dan anak yang kedua cuti sen. Alhamdulillah berbuka sama-sama, tarawih sama-sama. Ia sangat bermakna dan sangat menyeronokkan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan. Tahun ni tak sambut Ramadan agak sedih jugalah sebab tahun lepas orang sini pergi lagi. Tahun ni agak sedih lah, kita orang ramai sedih tahun ni. Dan raya yang akan datang tak tahulah keadaan macam mana. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Okey Kak, terima kasih. Untuk raya tahun ni berbeza kerana Kak kenang-kenang orang tersayang dan sambutan raya ini bersederhana sahaja. Okey, semoga dipermudahkan Kak. Terima kasih. Contohnya bangun sahur dan juga buka puasa. Juga memperbanyakkan lagi membaca Al-Quran. Momen lah yang paling suka sebelum kita berbuka tu. Makanan dah disiapkan, kita menunggu waktu buka puasa tu. Itu bagi kakak satu pengalaman yang sangat berharga lah. Tak ada pada bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, Kak Syu bertemu lagi dengan Ramadan tahun ni. Okey, Ramadan ni bulan-bulan salah satu bulan yang ditunggu-tunggulah sebabnya kita boleh gandakan pahala kita pada bulan Ramadan ni. Selain daripada kita beramal ibadat di bulan Ramadan ni, akak menjadi isteri yang sesungguhnya. Bila kita jadi seorang isteri dan juga ibu, peranan kita lebih besar di bulan Ramadan ni. I am not good in cooking, so memasak itu menjadi satu challenge yang sangat besar kepada saya. Untuk menyediakan menu selama 30 hari itu juga adalah cabaran. Ramadan tahun ni Kak Ina rasa banyak mengajar Kak Ina tentang sabar lah, Fikah. Sabar dengan kerana anak-anak kat rumah, kerana anak murid kat sekolah. Maklumlah kan ajar tahun 1 tahun ni. Ramadan itu kalau dari segi fiqahnya iaitu menahan lapar dari menahan lapar makan dan minum sehingga dibuka waktu bila kebenar, dan dari segi pengajarannya untuk membantu
saya untuk kita lebih bersabar dan lebih menguatkan iman kita, insya-Allah. Bagi saya, Ramadan ni dia simbolik macam membakar dosa-dosa kita yang lampau. Ramadan ni bulan pengampunan. Ya, yang plastik hitam siun. Itu yang nikmatnya. Bila lagi nak jumpa setahun sekali je yang plastik hitam itu muncul. Tak? Kalau dulu bagi saya lapar dan dahaga, tapi bila dah meningkat dewasa, bila kita dah dalami ilmu agama, ini sebenarnya sebagai satu cara kita bersyukur. Bagaimana kita menghargai nikmat yang Allah kurniakan. Ramadan tu bagi saya dia macam satu perlumbaan. Tapi dia bukan perlumbaan yang biasa-biasa yang ada seorang je pemenang tu. Tapi perlumbaan yang di mana kita semua boleh jadi pemenang, iaitu dari segi beribadah. Ramadan ni salah satu bulan yang paling mulia lah dalam Islam. Dalam sebagai Islam ni kita berpuasa lah. Ramadan ni satu bulan yang sangat kata kita mencari pahala lah banyak. Kita boleh lakukan dengan bacaan Al-Quran, tarawih dan saksi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW lah. Masa Ramadan tahun ni? Tahun ni. Tahun ni. Alhamdulillah saya dapat beli rumah. So, kau ada ke? Oh, ya. Okay, thank you Kak. Kak yang apa? For me, Ramadan is about self-reflection and self-improvement. So this Ramadan, I'm hoping to be a better person. Tahun ni Kak rasa gembira sebab masih sempat lagi berjumpa Ramadan kali ini. Dapat bersama keluarga, kumpul sama-sama, berbuka, bersahur sama-sama dengan keluarga. Seronok lah. Perasaan Ramadan tahun ni lain sikit sebab saya jadi anak perantauan pertama kali di Hulu Selangor. Dekat Batang kali ni jadinya saya dapat pengalaman baru lah, berbuka puasa dengan kawan-kawan. First time puasa kat sekolah, pengalaman yang sangat bermakna. Bagi saya, Ramadan tu bukan sahaja kita menahan diri daripada lapar, makan, minum, semua, tapi kita juga cuba untuk tingkatkan diri kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik, mencari redha Allah, macam tu. Kak rasa tahun ni paling Kak rasa macam bersyukur sebab masih lagi Allah berikan kesihatan yang baik pada Kak Lin, dapat menunaikan ibadah dengan selesa. Allah bagi umur yang panjang pada Kak Lin, dapat merasa lagi Ramadan tahun ini. Bagi saya, Ramadan tu bentuk diri kita untuk lebih sabar dalam segala apa-apa bentuk lah. Arti Ramadan ini adalah kita merenung diri dan kita meluangkan masa bersama keluarga. Perasaan saya tahun ini sangat gembira, sangat special kerana saya menerima amanah yang baru sebagai seorang fikir petang di sekolah ini. Jadi saya sangat gembira menerima sahabat-sahabat yang baru. Ramadan ini adalah satu peluang kepada saya untuk perbaiki diri dan terus maju untuk menerima cabaran yang baru.